Hari ini saya berada di Damansara Heights. Saya nak house tour sebuah banglo old design dekat Jalan Batai Barat. Yang mana tanah untuk banglo ni 10,400 square feet. Yeah. Huh. Yo. Yeah. Stack spreadsheets, deals in the night. Got the vision paper skyscraper in sight. From the concrete jungle to suburbs wide. Dropping property gems, ride this money tide. Blueprints, blue jeans, hustle never lack. Transforming empty lots to cash stack. Master plans, foreclosures, worst nightmare. Ironic twist, property kingpin so rare. Sign contracts, ink on the dotted line. Flip the crib, now the block looking fine. Hustle hard, every brick incline. Property boss, redefining prime. Skimming markets, keen eye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini saya berada di Damansara Heights. Secara tepatnya, ini di lorong Jalan Batai Barat. Yang mana dekat sini, dia merupakan kawasan gated and guarded. Di satu row sahaja kat sini. Security fee dia RM400 sahaja sebulan. Rumah ni berstatus freehold. Well known, semua tahu yang Damansara Heights memang freehold. Yang mana tanah ni agak besar, 10,400 square feet. Dekat depan ni kita bernampak parking dia agak panjang, boleh memuatkan 4 kereta yang lepas berbumbung ni plus 2 lagi kereta. So dalam ni 4 kereta plus 2. So boleh pergi 6 kereta lah. Dan kelebihan rumah ni, dekat belah luar kita ada satu reserve jalan area yang mana kita boleh parking 2 ke 3 kereta lagi untuk tetamu datang. So, kita mari tengok dekat dalam ni kejap. Cuma rumah ni, first thing adalah rumah ni old design. Mungkin kalau anda dapat banglo ni, mungkin nak kena pecah balik ataupun maintain, nak kekalkan estetik dia. Kelebihan dia, rumah ni sangat-sangat murah. 6.5 juta sahaja, negotiable. Quite murah untuk saiz tanah 10,400 square feet. Kalau Damansara Heights ni nak dapat harga bawah 7 dan 8 juta agak susah dengan keluasan tanah 10,000 plus. Dan rumah ni currently owner duduk. Jadi saya kalau boleh, kita tak naklah go through terlalu detail. Kita banyak tunjuk dekat luar and then dalam saya tunjuk a few tempat sahaja. And then selebihnya tu saya akan ceritakan detail sahaja. Sebab ialah rumah owner masih duduk. So banyaklah barang-barang and then benda-benda yang kita tak nak tunjuk dalam video lah kan. Itulah, jom kita bawa pusing rumah. Dekat tepi ni dia just satu row kosong sahaja, 10 kaki. Tak ada apa sangat, kita tengok belah sini. Okey, rumah ni datang sekali dengan swimming pool dekat sini. Swimming pool yang agak luas, boleh nampak hujung ni ke hujung sana. So dekat depan swimming pool still got privacy sebab rumah ni dia tinggi daripada jalan cuma tanah dia rata. Dia tak menurun ke apa. Dia rata tapi dia tinggi daripada jalan luar. Okey, jom kita pusing sikit kat luar sebelum kita masuk dalam. So inilah design dia. Boleh tengok design dia. Design tahun maybe 80-an lah kot. Design macam ni. Agak lama. Kalau ada yang minat, mungkin boleh kekalkan estetik dia. Ataupun mostly dekat Damansara Heights ni, tanah agak susah nak dapat Pergi tanah kosong pun kalau 10,400 square feet ni, mungkin harga dia pun dalam 7 juta, 8 juta macam tu orang jual. Mungkin ada orang jual macam tu 5 juta paling murah pun. So, kebanyakan dekat Damansara Heights ni, orang akan pecah dan buat baru lah. Itulah Damansara Heights. Jadi, currently rumah ni antara yang murah dalam market lah. 6.5 juta sahaja. Okay, jom kita pusing belakang sikit. Okay, tanah dia kat belakang masih luas sebab design dia, dia tak menggunakan sepenuhnya tanah. Jadi dekat luar ni dia ada yard punya area sikit. Dan dekat sini, dia kelainan sikit untuk rumah ni. Dia ada tangga belah belakang ni. Yang mana tangga ni kita boleh, ataupun tetamu boleh daripada kolam tadi tu boleh access direct. Tak payah masuk ke rumah, kita boleh naik kat sini.
nak pergi ke ruangan belakang ni. Dia macam ada satu balcony area lah. Yang mana balcony area ni dia connected dengan family area belah atas. So dekat luar ni, kalau anda letak meja, nak santai ke belah malam ke apa, something. Jadi tetamu boleh tak payah access dalam rumah, dia masuk ikut luar saja. And then anda pun mungkin boleh buka kat situ lah, pintu tu ke family area tadi. Jom kita masuk belah dalam. Okey, untuk rumah ni, belah atas dia ada 4 bilik, 3 bilik air. Saya takkan naik atas langsung sebab atas banyak barang, ya, owner masih stay. And then dekat bawah ni, kita akan turun belah bawah sahaja. Dekat bawah ni dia ada 3 bilik termasuk mixed room lah. Okey, jom kita masuk sini dulu. Yang mana layout dia daripada pintu masuk tu ke sini adalah living area. So ruangan living area dia agak luas dan dining area dia belah sini. Dining area dia agak nice walaupun design lama. Saya rasa ni mungkin owner baru tukar juga ni. Sebab design lama tak logik, ada dah pakai kaca-kaca ni full glass sekeliling. Iaitu ada sliding door. Untuk keluar ni pun owner tambah awning kat sini. Jadi dining anda, kalau anda buka pintu ni, still boleh dapat area untuk ni lah, untuk nak minum-minum teh ke apa kat sini Okey, jom kita sambung ke dalam. Okey, this one ada satu powder room kat sini. Okey, jom kita pusing belakang ni sikit. Alright. So dekat atas ni dia ada satu space dining satu lagi. Dia ada 2 tempat dining So mungkin boleh split antara family dengan tetamu, ataupun dua-dua nak pakai untuk tetamu pun boleh. Jadi kat sini pun dia punya dining area lagi. Dan dekat sini, ni tangga atas Sebelum kita ke belakang, dia ada satu bilik kat sini. Yang mana bilik ni sama ada nak buat guest room ataupun mungkin bilik kelima untuk rumah ni lah. Dia attach dengan bilik air. Okey, jom kita ke belakang. Okey, dekat sini dia ada satu store bawah tangga kecil saja. Saya tak tunjuk sebab ada barang. Dekat belah sini pun sama, dia ada satu guest room yang mana ada barang juga dalam. Kita tak tunjuk. Ada bilik air kat situ. Ni dapur dia. So dapur dia. Dia design lama So 6.5 juta untuk rumah macam ni, dia fair lah. Harga fair, boleh nego lagi. And then kalau beli memang kena kira siap-siap lah kos. Mungkin dalam 2 juta lagi ke apa untuk buat balik rumah. Kalau nak kekalkan estetik lah, nak pecah-pecah sikit je Kalau nak roboh habis, itu terserah pada anda. Nak berapa juta lagi, 5 juta ke 6 juta lagi. So yang pasti location dia adalah di Damansara Heights. So dekat sini dia ada satu mixed room. Kita tak nak masuk lah. Sekarang ni ada maid kat dalam. Dan ni ruang belakang dia. Boleh tunjuk sikit lah. Jap, kalau anda ada nak jual rumah ataupun segala yang berkait dengan properti, boleh hubungi saya. Thank you. Okey, sekian untuk video kali ini. Saya minta maaf sebab saya tak dapat perform macam biasa. Itulah sebab rumah owner masih stay and then barang-barang pun agak banyak Saya nak tunjuk terlalu detail, explain terlalu detail pun agak payah sedikit lah. Tapi hopefully anda faham dan at least anda boleh nampak lah gambaran secara umum untuk rumah ni. Sebab Damansara Heights ni dia normal orang jual banglo lama. Dia sama dengan TTDI. Kat belah sini sebab area dia tanah dah limited. So mostly banglo lama agak laku. And then mostly juga orang akan pecah and then buat balik. Macam rumah ni satu ni. Saya rasa pun dia pecah. Saya tak rasa tu tanah kosong. Saya rasa dia pecah ataupun dia buat major renovation. Dia just tambah build up. Sampai 3 tingkat rumah situ. So dari segi location wise, saya tak nak explain. Memang Damansara Heights is the best lah. Untuk area KL ni, antara kawasan yang baik. Dan harga 6.5 juta tu sangatlah murah untuk market dan demand di Damansara Heights seketika inilah. Dan daripada dulu pun. Sebab mostly Damansara Heights orang akan jual
Harga 7.5, 8, yang 10, atas 10 pun banyak lagi. Itu cerita rumah yang dah cantik lah. Ini memang rumah yang perlu buat, sama ada kalau anda nak kekalkan estetik dia, ya boleh. Nampak tak gambaran kalau rumah lama anda beri nafas baru, ini tak buat apa pun ni. Ni still maintain structure asal, dia just macam refurbish je. Dicat-cat balik, ditukar mana-mana part yang mungkin ada kayu reput ke apa, ditukar semua. So, dapatlah rupa macam ni. Clean, cantik. Sebab mostly design-design lama sebenarnya dia kalau kita buat balik, kita refurbish, dia design dia nampak clean tau. Compare dengan kalau design modern, memang cantik. Tapi kalau anda kosongkan semua tu, dia akan nampak macam, kosong lah. So, itulah kelebihan dan kekurangan lah setiap design yang ada orang jual. So itu sahaja untuk hari ini. Minta maaf banyak sebab saya tak boleh nak tunjuk saya detail, tak boleh nak borak macam biasa sebab rumah masih berpenghuni. So hopefully anda semua faham. Okey, terima kasih banyak untuk menonton video saya sampai habis. Seperti biasa, kontak saya sebelah ni, boleh simpan, dan jangan lupa untuk bantu saya tekan button like, boleh subscribe, boleh komen, dan juga boleh share kepada orang yang kalau anda suka video ni ataupun anda tahu orang tu nak cari rumah kat sini ke, boleh share. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.